Aku tahu, kalau nak borak pasal summer transfer itu, benda dah lama habis dah. Season 25-26 ni pun dah jalan dah, nak dekat 2 bulan. Tapi, aku still lagi tak boleh hadam. Apsal masa summer transfer itu, semua buat kerja macam zaman belajar. Kau ada masa lebih kurang 2 bulan. Silap-silap lebih nak set up ataupun nak prepare team kau. Tapi, kau pilih juga nak buat kerja ujung-ujung. Benda bukan macam malam raya. Kalau beli ujung-ujung pun, bukan ada sale 80% pun. Salah satu transfer yang push last minute, tapi ending dia tak jadi juga. Cerita pasal Captain Crystal Palace ni lah. Tapi, aku rasa ending dia nanti akan jadi juga benda ni. Maksud aku, dia akan pergi juga kelab yang dia tak jadi pergi tu. Lagipun, kontrak dia sekarang akan habis hujung season nanti. Possibility untuk dia tinggalkan Crystal Palace ni sebenarnya still tinggi. Kalau dah kata kontrak akan habis hujung season nanti, maksudnya by Januari nanti, dia dah boleh start discuss dengan mana-mana kelab yang dia nak pergi. So, benda tu kita tunggu je lah. Silap-silap, lepas New Year esok, dia dah tukar. Daripada biru merah, dah jadi full merah dia punya jersey. Minggu ni, kita borak pasal dia Kita dengarlah sikit pasal hidup dia ni. Sebelum dia jadi barang panas kat England. Sebelum tu, hadam ni dulu. Mark Guéhi, not Guéhi or Guéhi or any other pronunciation that you guys want. Mark Guéhi. Mark Guéhi. Dekat Ivory Coast, ibu negara diorang is Yamoussoukro. Tapi kawasan tu bukan bandar yang paling besar dekat situ. Bandar yang paling besar dalam negara tu is Abidjan. And kat situ lahirnya pemain yang nama Mark Guéhi. Macam yang biasa kita dengar, kalau melibatkan pemain daripada belah-belah Afrika ni, nama dia orang selalunya panjang. Adji Keneken Mark Israel Guéhi, pemain yang lahir dari bandar yang sama macam dua bekas superstar Premier League, which is Wilfried Zaha dan juga Didier Drogba. Lahir 13 Julai tahun 2000, Guéhi dan family dia ni hijrah ke England lepas birthday dia yang pertama. Ayah dia ni seorang pastor ataupun dalam bahasa mudah, pemimpin ataupun imam kat gereja. And benda tu dia buat since dia tinggal kat Ivory Coast lagi. Sebab tu bola sepak sebenarnya pada mula-mula awal hidup Mark Guéhi ni bukan priority pun. Apa yang bapak dia tekankan dalam family ada dua benda. Benda melibatkan agama, lepas tu education. Kalau kita ikut logik akal kita pun, contoh hidup kita kat Malaysia ni, anak imam, anak orang yang ada ilmu dalam agama, benda ni mesti jadi basic dia orang. Benda melibatkan pendidikan, agama, adab hidup kau, benda tu normal lah. And sama macam Mark Guéhi juga. Sejak pindah ke England, dia satu family tinggal kat Lewisham, salah satu penempatan dekat area London. Macam tadi aku cakap, family dia memang utamakan agama dan juga pendidikan. So, bola sepak ni jadi macam hari ada petang-petang je. Cuma, yang bagusnya mak bapak dia ni, walaupun tak adalah menggalakkan ataupun nak menekankan dalam bola sepak, selain daripada bidang yang dekat gereja tadi, tapi still, hantar juga pergi akademi bola sepak untuk pastikan anak dia ni adalah aktiviti yang elok. Jarak Lewisham nak pergi ke satu lagi tempat, Bromley, tak sampai 15 minit pun drive. So, kat situ dia join Akademi Cray Wanderers masa umur 6 tahun. Tapi, kalau borak pasal rezeki, kebetulan coach dalam akademi tu pegang role as a one of Chelsea punya scout team. Dari situ, bila dah perform, dia dapat peluang untuk pergi trial. And finally, masa umur 8 tahun, Guéhi join Akademi The Blues. Perjalanan Mark Guéhi ni nak join Akademi Chelsea ni pun tak senang juga. Dulu, dia pernah share, staff daripada Akademi Chelsea terpaksa pergi jumpa mak bapak dia untuk yakinkan yang sebenarnya benda ni yang bagus untuk anak dia. Sayangkan anak punya pasal, parents dia pun bagi green light. Masa tahun 2008 tu, ada banyak nama yang kita familiar dalam tim Akademi tu. Captain Chelsea sekarang, Reece James pun ada kat situ juga. Cuma, dia macam tak best sangat sebab walaupun bertahun duduk kat situ, tak ada harapan yang solid pun untuk tengok dia ni jadi player profesional. Tapi situasi itu mula berubah bila dia umur 16 tahun. Bila sebut pasal Guéhi punya early career kat situ, banyak yang kaitkan dengan dia punya trio set. Ada Mark Guéhi, Conor Gallagher dan juga bekas pemain Liverpool, Ryan Brewster. Tiga orang ni memang kawan baik. And dalam tempoh tu juga, dia orang start menang trofi. Sejak daripada tu, Chelsea dah mula impress and terus bagi professional kontrak kat dia masa September 2017. Dapat kontrak profesional, performance dia getting better. Sebulan lepas tu, waktu main untuk England, Guéhi menang World Cup Under 17. Masa final lawan Spain, England comeback lepas kena 2-0 sebelum menang 5-2 and Guéhi siap ada skor sebiji. Game tu lah juga orang start notice Phil Foden sebab skor 2 gol waktu final tu. Game tu boleh kira bala dendam juga. Sebab 4 bulan sebelum tu, England kalah dengan Spain juga waktu final Euro Under 17. Untuk season 2017-18, masa tu dengan tim bawah 18 tahun Chelsea, dia involve and menang Premier League Under 18, FA Youth Cup dan juga Premier League 2. Hampir dia juga dapat UEFA Youth League. Tapi, kalah 3-0 kat final masa jumpa Barcelona. Tariq Lamptey, Billy Gilmour, Callum Hudson-Odoi, semua ada dalam skuad youth Chelsea waktu tu. Dengan senior tim Chelsea, nampak macam ada harapan yang cerah untuk Mark Guéhi ni. Bila Frank Lampard datang dan ganti ke tempat Maurizio Sarri,
nama player muda macam Reece James, Fikayo Tomori mula dapat tempat. Debut Gay dengan Chelsea datang waktu game Carabao Cup lawan Grimsby Town. Tapi luck tak cun. Dia sendiri tak terfikir yang second game dia dengan The Blues, which is lawan Manchester United waktu tu, sebenarnya kali terakhir dia akan sarung jersey Chelsea. Game tu dia ada dalam first 11 pair dengan Kurt Zouma. Tapi 2 bulan lepas tu Gay kena hantar pergi Swansea City on loan. Tempoh dia dekat Swansea City tu pun ada cerita juga. Yang sign dia waktu tu Steve Cooper, which is orang yang sama juga bawa tim England menang World Cup Under 17. Kebetulan Cooper waktu tu bukan sign Gay je, tapi macam aku sebut trio tadi, dia bawa masuk sekali Conor Gallagher dan juga Ryan Brewster loan kat situ. Tahap dia orang ni punya kawan baik, kena loan pun pergi kelab yang sama. Gay ni pernah cakap Brewster tu sampai ketat kadang-kadang panggil dia bapak. Yelah, dah macam bapak dengan anak, mana-mana pergi melekat je. Itulah cerita dia. Setahun setengah kat Swansea, Gay jadi orang kuat untuk tim. Season 19-20, Swansea habiskan Liga Championship nombor 4. Maknanya dapat bawa tim main playoff untuk naik Premier League. Cuma, sayangnya, dia orang kalah time lawan Brentford. So, terlepas tiket promotion Liga. Cerita dengan Swansea habis. Mark Gay move on, pergi Crystal Palace. Bila Patrick Vieira jadi manager tim, Gay jadi antara player yang awal-awal dia sign. Sama transfer 2021 tu juga, Vieira buat masuk Michael Olise dari Reading, Joachim Anderson daripada Lyon dan juga Odsonne Edouard daripada Celtic. Sign kontrak 5 tahun dengan Crystal Palace, transfer fee lebih kurang 18 juta pound, terus buat Gay ni jadi player ketiga termahal untuk tim waktu tu. Lepas Christian Benteke dan juga Mamadou Sakho. Tapi kalau kita tengok list yang sekarang, dia dah jadi top 5, bukan top 3 lagi dah. Sebab Eddie Nketiah dah masuk, lepas tu yang paling baru, Jeremy Pino, yang baru datang daripada Villarreal. Untuk first season Gay dekat Selhurst Park, daripada total 76 game Premier League, dia just miss 3 game je. Walaupun waktu tu, umur dia belum 23 tahun. Bila masuk third season, ada tempoh yang dia terpaksa rest 89 hari, disebabkan injury lutut. Musim 24-25 memang akan jadi benda yang paling diingat dalam karier. Sebelum start season, Oliver Glasner announce yang Mark Gay akan pakai captain armband. Lead team every time turun padang, tapi season yang sama juga dia dapat 1 kad merah dalam karier waktu lawan Brighton masa bulan April. Kemuncak dia sebulan lepas tu. Semua peminat Crystal Palace confirm akan ingat dia sampai bila-bila, sebab lead team menang first major trophy dalam sejarah waktu beat Manchester City kat final FA Cup. Tak cukup dengan tu, so far season 25-26 dia dah 2 kali jumpa Liverpool, and dua-dua tu tak kalah, termasuk game Community Shield awal season hari tu. Satu benda lah yang aku suka pasal Mark Gay ni, dia still lagi aktif dengan apa yang mak bapak dia buat. Cerita pasal kat gereja tu, kan tadi aku mention dia membesar dekat gereja sebab mak ayah dia memang kat situ. Memang tak sambung jadi pastor, tapi sebenarnya dia still lagi aktif kat gereja dengan tim pancaragam, main drum. Dari kecil lagi memang tu yang dia buat. Every time ikut parents dia pergi gereja, itulah aktiviti dia. Dapatlah juga dia fulfill apa yang mak bapak dia nak. Tak semua orang tau boleh buat apa yang mak bapak dia nak. Tapi untuk Mark Gay, nak main bola, dapat. Fulfill apa yang mak bapak nak, dapat. Settle cerita pasal Mark Gay. Agak-agak korang, hujung season nanti dia belah tak? Ke Januari ni dia dah belah juga?